kalau kita masuk Zuhur pukul 1, tiba-tiba pukul 2 kita bermusafir. Kita nak semayang lagi Zuhur. Boleh tak kita nak buat jamak qasar tengah perjalanan? Sebab kita masa duduk kampung saat ni tu, masuk dah waktu. Kita nak semayang je. Tiba-tiba kawan kita ajak, kita naik kelompok kejap. Nak ambil kelompok. Hamba nak semayang lagi. Apa semayang tengah jalan? Kita pun pergi. Berhenti di mana-mana tempat. Kita nak jamak semayang tersebut. Ataupun kita nak buat qasar, boleh ke tak? Baik, sebenarnya dalam masalah ni, kita ambil sebut qasar dulu. Masalah qasar berlaku khilaf sebenarnya. Khilaf di kalangan ulama, boleh tak orang tu kalau masa masuk waktu dia dak semayang, duk kapung, tiba-tiba dia bermusafir, dia dak semayang lagi. Nak semayang waktu qasar boleh ke tak semayang tu? Baik, berlaku khilaf. Sebahagian ulama kata tak boleh. Sebahagian ulama kata boleh. Pandangan majoriti ulama boleh, tak ada masalah. Pandangan majoriti ulama. Dan benda ni disebut oleh Imam Ibnul Munzir. Dibolehkan. Tapi pandangan mu'tamad di dalam mazhab Hanbali tak boleh. Dan satu pandangan dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Dan apabila ada orang tanya, pernah orang tanya beberapa kali, anak kata boleh, tak ada masalah. Anak kata boleh. Lepas tu antara kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i orang ngajar ni adalah kitab fiqh manhaji. Yang mana dalam kitab fiqh manhaji dia kata tak boleh. Dia kata tak boleh. Jadi anda pun pernah mengajar kok fiqh manhaji, tapi tak sampai tempat tu. Tak sampai. Pendapat Imam Muzani. Tapi dalam fiqh manhaji ni, dia bukan ambil pandangan Imam Muzani, dia ambil pandangan dalam mazhab Hanbali. Maksudnya oleh kerana masyhur dalam pandangan mazhab Hanbali lagu tu. Sebab pandangan Imam Muzani tak masyhur dalam mazhab Imam Syafi'i dalam masalah ni. Pandangan Imam Muzani gitu. Baik. Mungkin dia ambil pandangan Imam Muzani. Cuma hak yang masyhur adalah pandangan mazhab Hanbali. Dia pun tak dalam tu. Dia tak di antara syarat jamak qasar mesti daripada awal waktu dia bermusafir dah. Itu sebenarnya bukan pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i dan bukan pandangan majoriti ulama. Dan dalam kitab fiqh manhaji adalah kitab yang terbaiklah. Dan diguna pakai banyaklah pengajian-pengajian dan sebahagian daripada ma'had di negara-negara Arab pun jadikan kitab fiqh manhaji ni sebagai muqarrar dia lah. Baik. Cuma dalam fiqh manhaji ada beberapa pandangan dalam fiqh manhaji adalah bukan pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Antaranya benda yang kita sebut sini. Jadi boleh. Dan apabila ada seorang Al-Fadil Ustaz di tempat kita yang masyhur juga, anda tak sebutlah nama sebab dia masyhur sangat. Yang mana satu masjid itu anak kuliah, dia pun kuliah juga. Tapi anak baru kuliah, dia lama dah. Kita orang muda lagi, dia orang peringkat tua dah sikit daripada kita, muda lagi. Lepas tu orang tanya anak jawab kata boleh. Lepas tu dia WhatsApp anak. Dia kata entah kata boleh ke kalau orang qasar. Orang nak qasar semayang tapi duduk kampung hantar, kata boleh ke? Ayat WhatsApp anak. Jadi sebab dia kabur sebelum ni tak boleh. Anak kata boleh, tak ada masalah. Lepas tu anak pun dak cakap banyak lah. Anak pun ambil daripada hak yang anak tulis dah sebelum daripada ni. Hak yang anak nakal daripada kitab-kitab mu'tabar, anak pun hantar ke dia. Lepas tu dia pun tak ada kata benda lah. Sebab kita hantar. Sebab dia pegang apa yang disebut dalam kitab fiqh manhaji. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, masalah jamak pun sama. Ketika masuk waktu zuhur, kita duduk kapung. Masuk waktu zuhur, kita duduk kapung. Masuk waktu zuhur, kita duduk kapung. Kita duduk semayang lagi zuhur. Tiba-tiba kita nak bermusafir. Lepas tu, zuhur ni aku nak jamak dengan asar kat gigi. Boleh ke tak? Boleh. Tidak menjadi masalah, boleh. Bukan setakat jamak takhir, bahkan jamak taqdim pun boleh. Jamak taqdim pun boleh. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa boleh? Kerana dia melihat bukan pada permulaan masuk waktu kita bermusafir ataupun tidak, tapi melihat kepada ketika kita buat. Kenapa nak beza? Ketika kita buat. Kalau permulaan masuk waktu kira musafir ataupun tidak, jadi kalau masuk waktu kita tak bermusafir lagi, tak boleh buat lah. Tapi bukan tengok pada masuk waktu. Masa kita nak melaksanakan ibadat tersebut.
ketika kita nak buat sembahyang zuhur saat ni tu, kita musafir ke tak? Situ kita nak. Kalau musafir boleh. Kalau tak musafir tak boleh. Baik, sama juga dengan jamak. Jamak ketika kita nak niat. Kita nak niat saat itu kita musafir ataupun tidak. Jadi kalau kita nak buat jamak takhir, masa masuk zuhur kita duduk kampung. Kita boleh tak niat masa duduk kampung? Tak boleh. Sebab bukan kita nak buat situ. Maksudnya ketika tu belum lagi kita bermusafir. Okey, apabila kita bermusafir, walaupun masa kita duduk kampung masuk dah waktu, masa tu boleh kita niat sebab kita bermusafir. Bukan setakat boleh kita berniat untuk jamak takhir, bahkan kalau kita semayang dah zuhur, ketika kita duduk kampung, tiba-tiba tengah semayang, kita jadi musafir, boleh kita niat untuk buat jamak taqdim. Dan benda ni disebut dalam kitab Mughnil Muhtaj. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana baca dalam kitab Mughnil Muhtaj, ana cari kejaan benda yang ana sebut tadi. Katanya ada tak? Anda pernah baca rasa dalam kitab Mughnil Muhtaj ada sebut masalah ni. Okey, tengok. Dia kata walau syara'a fi adh-dhuhri aw al-maghribi bil baladi fi safinatin fasarat fanawal jam'a fa in lam tashtarit an-niyyah ma'a at-taharrum sahha li wujudi as-safari waqtaha wa illa fala. Ini disebut dalam kitab Mughnil Muhtaj. Sekiranya dia melakukan sembahyang zuhur ataupun maghrib bil balad di kampung dia. Ketika tu dia masih lagi bermukim. Lepas tu fi safinatin, ketika dia sembahyang zuhur dengan maghrib tu dalam perahu. Lepas tu fasarat, maka perahu jalan keluar daripada kampung. Masa apabila keluar daripada kampung, fanawal jam'ah, lalu dia niat jamak. Okey, pada awal dia duduk kampung. Tengah sembahyang, perahu jalan. Tengah sembahyang ni niat jamak. Jalan saat itu keluar daripada kampung dah. Tengah sembahyang dia niat jamak. Okey, fa illam tashtaritin niyyata ma'a at-taharrum sahha li wujudi safari waqtaha. Kalau dia tidak mensyaratkan niat dalam serta takbiratul ihram, maksudnya maka jika tidak fa illam tushtaratin niyyatu, sekiranya tidak disyaratkan niat jamak dalam serta takbiratul ihram. Kan kita ada dua pandangan kan? Ada yang syarat niat jamak dalam takbiratul ihram, pandangan yang kedua mesti niat dalam sembahyang, nak kira tempat mana. Kalau kita jika tidak disyaratkan niat serta takbiratul ihram, sah jamak tersebut li wujudi safari waqta, kerana wujudnya safar pada waktu niat tersebut. Wa illa fala, dan jika tidak maka tidak sah. Okey, tengok jelas ayat khabar kan. Jadi permulaan sembahyang zuhur saat ni tu dia sembahyang kampung. Jadi bermakna masuk dah waktu zuhur. Dan dia sembahyang saat ni tak boleh nak niat jamak sebab dia duduk kampung. Tiba-tiba perahu dia jalan keluar daripada kampung, tengah sembahyang, boleh dia niat jamak. Atas pandangan mu'tamad. Ni yang disebut dalam kitab Mughnil Muhtaj.